Guys, okay, so hari ni saya nak cerita pasal shadow ban itu real dekat dalam TikTok. Okay, sebab apa saya cakap shadow ban itu real dekat dalam TikTok? Sebab ni pengalaman saya yang saya dah buat banyak akaun lah. Okay, akaun daripada Pro MJ. Kalau korang tengok sekarang, akaun Pro MJ saya tu dah 40,000 lebih lah follower, tapi view macam tai ayang. Okay, lepas tu saya punya live stream pun sama macam tai ayang juga guys. Okay, sebab apa? Sebab yang tu dah kena shadow ban. Okay, apa sebabnya kena shadow ban? Nanti saya akan cerita kejap lagi. Korang stay je dalam video ni. Jangan lupa like, follow and share guys. Okay, so dia ada dua perkara yang boleh mengenakan shadow ban. Sama ada video ataupun korang punya live. Okay, kalau korang komen tak kena shadow ban, korang pergilah komen mana-mana live pun takkan kena shadow ban. Okay, itu buat masa sekarang lah. Okay, tapi kalau korang buat video ataupun buat live, itu akan menyebabkan korang kena shadow ban. Alright, mari saya cerita dulu macam mana kisah shadow ban ni. Okay, pertama sekali mari saya cerita ni kisah daripada live stream sebab akaun saya pernah kena hilang. Akaun saya yang dulu, siapa kenal saya kenal lah. Okay, kedai Azimi dah hilang daripada TikTok, dah buang dan dah di ban permanen. Kira hilang lah, kira hilang. Akaun tu memang hilang, nak login memang tak boleh. Alright, so akaun tu saya buat beg kuning, tapi saya buat live tak ada beg kuning. Dan ada orang tanya saya, masa saya buat live tu saya review barang lah. Saya review barang semasa live, tapi tak ada beg kuning. So orang tanya beg kuning, saya cakap tak ada beg kuning. Masa tu saya kena listrik, saya kena ban lah. Kiranya akaun saya discard daripada buat live. Okey, itu sebab yang pertama masalah. Okey, maksudnya kalau korang nak review barang, pastikan korang kena ada beg kuning. Okey, maksudnya korang nak review kan, korang bagi tahu, oh ni harga macam ni, harga macam ni. Korang sebut harga je, korang kena ada beg kuning. Kalau korang tak ada beg kuning, korang tak boleh sebut harga. Okey, itu yang pertama lah yang menyebabkan saya kerap kena shadow ban. Alright, dia bila sekali kau kena alihkan keluar, maksudnya video korang alih keluar, tak kisahlah video ke live stream ke, kalau korang tiba-tiba video tu hilang ataupun live stream korang berhenti dengan tiba-tiba, bermaksud akaun korang dah tak sihat. Okay, korang pergi check dekat email, tak ada apa. Korang pergi check dekat beg kuning pun tak ada apa. Tak ada kesang, tak ada apa. Tak ada hujan, tak ada ribut. Sebab korang live dekat biasa kan, korang live biasa, tak ada beg kuning, tak ada jual, tak ada apa. Tapi video live korang dia alih keluar. So yang tu kena ingat, korang dah kena shadow ban. Shadow ban live nama dia. Korang buat live apa-apa memang video korang takkan FYP. Okay, live stream lah berapa lama pun takkan FYP. Okay, orang cakap konsisten. Kalau korang dah kena shadow ban, konsisten lah 2 jam sehari pun, view korang takkan cecah ribu. Serius saya cakap. Okay, kalau korang dah kena shadow ban sekali, view korang okay, hari pertama okay 100. Okay, lepas tu hari kedua 200. Tapi bila dah kena shadow ban, hari keempat korang kembali kepada 100. Hari kelima pun still 100. Okay, dia penambahan dia daripada shadow ban ni, kalau korang nak tahu, contohlah satu hari, satu kali korang buat live sejam, TikTok bagi 100 orang penambahan. Contohlah, okay, hari ni kau live, okay 100 orang. Esok kau live juga 1 jam, TikTok akan bagi 200. 100 yang asal, 100 lagi penambahan. Lusanya, esok kan hari ketiganya, kalau korang buat live, dia bagi lagi 100. So total 300 orang. Itu maksudnya live normal lah, live normal. Okay, tapi bila korang kena shadow ban, okay, hari pertama 100. Hari pertama dah kena shadow ban. Hari kedua dia akan bagi 50. Hari ketiga dia bagi 100. Hari keempat 150. Nampak tak? Jumlah perbezaan dia tu semakin sedikit-sedikit. So maksudnya daripada tu dia bagi sikit-sikit. Okay, itu kalau 100. Kalau kata korang buat live tu tiba-tiba 100 orang tu dah kena dah. Total view total view. Saya cerita ni pasal total view, bukan live semasa, total view. Okay, total view.
Kalau live semasa dia kadang-kadang naik kadang-kadang naik 50, kadang-kadang naik 100, kadang-kadang ni kan. Tapi saya cerita ni pasal total view. Korang habis live, korang akan nampak total view tu. Tapi korang cuba tengok total view tu ada penambahan ke, atau penambahan sedikit ke, atau still sama. Kalau still sama tu, akaun korang dah memang betul-betul nak mampus. Okay, sebab nanti korang buat live 2 jam. Aku pernah tahu live aku live lebih kurang dalam 2 jam, aku dapat total view 1000 orang. Aku pernah dapat total view 1000 orang dalam masa 1 jam. 1000 orang. Semasa ada lebih kurang dalam 50-60 orang. Macam itulah dalam semasa, live semasa. Okay. Tapi bila selepas aku kena shadow ban, dah banyak kali aku kena shadow ban. Alright. Video aku bukan banyak kali juga, aku kena 3 kali. Kalau tak salah aku 3 kali video aku dialihkan keluar. Masa aku live tu tiba-tiba stop. Aku kena 3 kali. Aku live hari keempat tu, bila dah boleh kan, aku live tu hari keempat, view aku, total view keseluruhan 50 orang, babe. 50 orang. Daripada aku live 1 jam, 50 orang je. Itu apa guys? Kau tinggal sini ke? Soalan dia kan. Tapi itulah hakikatnya. Bila korang dah kena shadow ban, itulah hakikatnya. Alright. So elakkan daripada korang kena shadow ban. Tambah-tambah siapa yang nak buat beg kuning dekat sini, perhatikan betul-betul, jangan kena shadow ban. Alright. Sebab shadow ban ni memang sungguh menyakitkan. Korang tak nampak, tapi hakikatnya macam tu. Sebab tu kalau korang tengok kan, orang tu baru je buat beg kuning, tiba-tiba video dia pop naik macam gampang. Video tu terus FYP, kan. Ni aku cerita pasal video pula. Kenapa video kita post tak ada FYP? Biasa je, macam kampret. Macam tu je, biasa je. Okay, video dah banyak dah, tapi view macam tu je. Orang cakap okay, tukar view, tukar baju, tukar ni, tukar tu, buat tunjuk muka, cakap ni. Sama, babe. Sama. Aku dah try dah, memang sama. Okay. Tapi aku buat akaun baru, akaun yang masih suci dan murni, dan follower aku memang still daripada kosong. Okay. Ni betul-betul baru punya akaun lah. Aku post video. Okay, pam dia naik. Okay, video pertama dah meletup. Okay, video pertama meletup Okay, video kedua meletup juga. Video ketiga meletup juga. Video keempat meletup juga. Tapi bila dah kena sekali listrik, maksudnya video korang kena macam copyright, video korang dah tak ada lagu tidak dibenarkan masuk, kan. Itu maksudnya copyright lah tu. Shadow ban lah tu. Ada contoh tiba-tiba kan, video korang tu silent, tak ada bunyi, tak ada hujan, tak ada ribut, sunyi je kan. Itu maksudnya korang kena shadow ban. Dia cakap dekat situ suruh tukar lagu, tapi tak, sebenarnya dia bagi dekat situ shadow ban. Kau kena ingat lah. Kau kena ingat, benda ni nyata. Tu berlaku dekat aku punya akaun. Dia suruh tukar lagu. Okay, aku tukar lagu. Tapi lepas video seterusnya dan seterusnya, video aku tak meletup dan tak masuk FYP. Lagi satu video, kalau korang perasan, ni saya cakap pasal video kalau korang perasan, masa korang scroll TikTok kan, korang scroll TikTok, kau perasan tak? Mula-mula kita tengok dekat FYP, kita buka je TikTok, kita scroll untuk kali pertama adalah dekat FYP. Tapi bila dah kena shadow ban, korang buka TikTok, korang scroll adalah friend, bukan lagi FYP. Perasan tak? For you, kan dia ada for you, friend, lepas tu orang yang terdekat kan. Dia ada 3 dekat atas tu. Okay. Kalau korang scroll tu big friend, akaun korang dah kena shadow ban. Okay. Sebab akaun yang sihat, dia akan scroll dekat FYP, dia tak scroll dekat friend tau. Okay. Korang nak tahu akaun korang tu betul-betul sihat ke tak kan? Korang scroll dekat FYP tu, video korang tak jumpa. Video korang bukan tak jumpa, maksudnya korang scroll dekat FYP, video korang muncul dekat FYP tu. Dia suruh promote kan, dia suruh naikkan ataupun suruh bayar video tu. Itu maksudnya akaun korang sihat tu.
Okay. Tapi kalau korang scroll dekat for you tu kan, untuk anda tu, kalau bahasa Melayu untuk anda, kalau bahasa Inggeris for you. Kalau korang scroll dekat situ, tak ada pun video yang korang buat tu tak pernah melintas dekat situ, maksudnya video anda kena shadow ban. Alright. Gitulah, simple je kalau korang nak tahu. Sebab benda shadow ban ni korang carilah dekat mana. Orang cakap pergi dekat dekat email kat bawah tu, cari dekat akaun apa kan. Tak ada. Memang tak ada, man. Aku dah cari dah, memang tak ada. Okay. Elakkan daripada korang kena copyright, elakkan daripada korang mencuri video orang, elakkan daripada kanak-kanak, elakkan daripada korang mencakap benda-benda tak elok. Sebab sekali korang kena shadow ban, video korang tidak lagi masuk FYP. Hati-hati lah. Okay, hati-hati. Bukan kata tak masuk, mungkin dia akan masuk jugalah. Sebab video aku tu kadang-kadang kan sebulan baru masuk FYP, 2 bulan baru masuk FYP. Tu pun 1 ataupun 2 video daripada sehari aku buat. Macam aku buat beg kuning kan, aku buat beg kuning sehari aku post lebih kurang dalam 8 video lah lebih kurang sehari kan. Tapi yang masuk FYP adalah 1, 2. Tu pun sebulan selepas aku post video. Bukan hari yang sama, bukan hari esokan, bukan hari ketiga. Itu maksudnya akaun korang tak sihat tau. Okay. Tapi still lagi boleh lah, walaupun seminggu upload, seminggu lagi boleh lah. Macam Abang Nat kan, korang tengok tak Nat Peanut. Siapa kenal Peanut dekat dalam TikTok? Kalau korang kenal Peanut dekat dalam TikTok tu kan, korang tengok video dia tak post hari-hari gila macam kita. Dia tak post satu hari 10 video, satu hari 20 video. Dia tak post macam tu. Dia post satu hari satu video lah. Tapi kadang-kadang boleh kita katakan seminggu tu 3 video je, tapi video dia semua hit. Semua dia punya beg kuning tu orang cakap beribu view dia. Sebab apa? Sebab video dia tidak pernah kena shadow ban, dan juga live stream dia pun tak kena shadow ban. So dia upload lah apa-apa pun memang akan pergi ke FYP, walaupun orang tak minat. Contohlah kan, aku jual Pampers baby. Siapa lalu dekat FYP aku, kalau video aku lalu dekat FYP, korang tak ada baby, mesti korang swipe kan. Korang takkan tengok Pampers tu harga berapa, kualiti okey ke tidak kan. Bila lalu FYP korang akan swipe. Tapi korang jangan risau, walaupun kau swipe, banyak lagi orang yang tengok video aku. Sebab video aku disuggest oleh FYP, bukan disuggest oleh member. Itulah maksud dia guys. Alright. Kalau korang nak tahu video korang FYP ataupun tidak, cuba tengok. Korang swipe kali pertama, dia pergi dekat friend ke, dia pergi dekat members ke, dia pergi dekat for you. Okay. Kalau korang suka dengan video yang aku buat macam ni, boleh tekan button like, follow, share and repost. Kita jumpa lagi di next video.